Di dalam kitab Dalil Siyahi Makkah Al-Mukarramah, Dr. Nizar menyebutkan bahawasanya tempat yang kita berada sekarang merupakan makan takribiyah, tepat lebih kurang hampirnya berlakunya kesyahidan seorang sahabat namanya Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala. Beliau telah syahid di tangan kafir Quraisy dalam mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bertambah juga iman kita apabila kita dapat membaca dan hadir ke tempat bagaimana para sahabat mempertahankan iman mereka. Mari sama-sama kita juga menjaga iman kita, walaupun kita tidak disakiti seperti mana para sahabat, namun sangat banyak dugaan pada masa ini yang perlukan kepada kekuatan iman. Kembara Umrah Travelog, Syarikat Pelancongan Yaskin.